Okey. Yang kedua, jual emas dalam keadaan bila kita dah capai target. Sebagai contoh beli gold bar 100 gram ni untuk pergi haji. Sampai masa pergi haji, jual je. Sampai panggilan haji. Saya baru dapat panggilan untuk kursus haji. Mudah-mudahan saya dapat berpeluang pergi haji tahun ni lah. Tuan-tuan dan puan doakan saya lah. Okay. Jadi macam gold bar yang 100 gram ni memang saya beli, tujuan dia saya dah simpan berapa tahun lah. Memang saya tujuan dia yang 100 gram ni saya nak jual, saya nak pergi haji. Okay. Jadi bila sampai masa pergi haji nanti, saya jual lah emas ni, jual lah seketul, dapat pergi haji. Jadi dah capai target. Capai target. Ada orang simpan emas untuk kahwin. Yang nak kahwin tu elok lah simpan dinar ni. Yang lelaki ke perempuan ke, nanti nak kahwin senang lah. Ini boleh jadi mas kahwin. Mas kahwin ni dalam bentuk dinar terus. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin berapa, 5 dinar ke 10 dinar. Sedap sikit lah daripada ringgit tu. Okay. Ni. Yang perempuan pun boleh juga simpan ni dinar ni. Nanti nak kahwin jual dekat bakal suami tu. Cakap saya nak terima dinar sebagai mas kahwin. Suami tanya nak beli kat mana? Beli dengan saya lah. Waktu tu beli emas mungkin 300 per gram. Dah jual kat suami nanti dah 500 per gram. Kan dah dapat untung lagi. Emas dapat balik. Okay. Nampak tu. Okay, dah capai target. Okay, yang ketiga, emergency. Kecemasan lah, berlaku hal-hal kecemasan. Duit simpanan habis dah. Duit simpanan 3 bulan gaji tu habis dah. Sepatutnya sebelum tuan-puan beli emas, ada duit simpanan 3 bulan gaji. Emergency tak perlu jual emas. Tapi duit tu pun dah habis. Berlaku macam-macam lah. Kita dah ikhtiar dah macam-macam. Kita dah simpan dah. Berlaku musibah. Insurans kita dah ambil dah. Insurans maksud saya takaful. Takaful kita dah ambil dah. Tiba-tiba berlaku musibah. Dan musibah tu takaful tak cover. Waktu tu emergency. Jual lah emas. Jadi kita tak jual emas kecuali dalam 3 keadaan ni. Okay. Jadi sekarang ni saya dah explain kepada tuan-puan tentang 7 perkara ni yang tuan-puan perlu faham, supaya tuan-puan adalah ilmu asas tentang emas. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan kaya lah dengan emas. Okay, saya nak nak go through macam mana nak kaya dengan emas ni. Ini basic asas emas ni, 7 asas ni saya dah explain kat tuan-puan. Nanti saya nak explain kaya dengan emas lah. Okay. Kaya dengan emas ni maksudnya apa? Kaya tu kena faham juga. Banyak orang kerja bertahun-tahun tak kaya-kaya. Dia rasa dia makin kaya. Dia tengok kereta makin besar, rumah makin besar, kereta makin mewah, boleh belanja mewah-mewah, makan mewah-mewah. Dia fikir dia kaya. Tapi dia tak tahu dia sedang ke arah kemiskinan. Dia tak sedar. Dia sebenarnya dia mudah je. Kekayaan ni dia bukan tentang berapa besar gaji. Tuan-puan kena fikir, waktu tak ada gaji berapa lama boleh bertahan. Itu nak tahu kaya ke tak kaya. Bukan kereta besar, bukan rumah besar. Kalau anything happen, kereta besar tu bank ambil balik, macam kecoh kan, sehari dua ni. Rumah tu pun bank ambil balik, tu bukan kaya, tu bank punya. Itu berlari di tempat yang sama. Anything happen, semua back to zero. Apa yang diusahakan bertahun-tahun sebelum ni, habis macam tu je. Okay.